Indah sungguh bunga melati, harum semerbak di taman sana. Banglo 3 tingkat menambat hati. Bersama Syai Hartanah, jom kita teroka. When your heart is racing at the speed of light, and you feel like you got nowhere else to go. Okey, jom Syai bawa masuk, kita tengok banglo ni. Okey, so kita mula daripada ruang tamu ni. Lepas tu bilik paling bawah. Bilik paling bawah dia ada tandas Alicia. Kemudian ini ruang tamunya. Wah, cantik kan? Tinggi pula tu. Ni kalau letak chandelier sangat cantik. Ni terus kita menuju ke laman rumah. Tepi ni pun ada akses juga untuk pergi ke laman luar tau. Okay, lepas tu kita bawa anda pergi ke bahagian dapur. Wah, ini kira 2 biji lah. Laundry. So ini tandas kecil kat bawah. Lepas tu ruang keluar. Okay. Lepas tu ada satu guest room dekat bawah ni. Sekarang ni Syai nak bawa korang semua naik dekat tingkat atas, okey? Sekarang ni kita berada dekat tingkat 2. Syai nak bawa korang dekat bilik nombor 2 ni lah. Dalam bilik ni pun ada tandas tau. Daripada bilik ni terus tembus dekat bilik sebelah. Bilik sebelah ni dia ada beranda. Boleh nampak rumah sebelah lagi. Okey, lepas tu dia ada tandas juga dekat dalam. Sebelum kita pergi ke tingkat 3, Syai akan bawa pergi dekat bilik yang seterusnya ni pula, okey? Inilah master bedroom. Master bedroom ni ada beranda juga. Beranda ni akan tunjukkan anda view hadapan rumah. Cantiknya. Dalam bilik master bedroom pun ada juga tandas. Rumah ni sangat luas tau. Nampak? Ini master bedroom. Sekarang kita pergi bilik yang sebelah. Bilik sebelah. Bilik sebelah pun besar juga. Tapi tandas dia kongsi dengan bilik yang sebelah ni. Nampak kan? Tadi saya dah tunjuk dah bilik yang ni. Dia tembus dengan sebelah. 2 dah settle. Jom kita naik atas pula. Ni kira macam ruang rehat lah. Nampak kan ruang rehatnya? So inilah tingkat ketiga tau, nampak? Ruang rehat. Lepas tu dekat luar ada kawan-kawan saya. Nampak ni beranda. 3 tingkat nampakkah? Non Cik Johor tempatnya tenang. Ingat rumah, ingat Syai Hartanah.